Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyak ingatan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berada pada sangkaan hamba-Ku terhadapku, dan aku sentiasa bersamanya ketika dia mengingati aku. Jika dia mengingati aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Jika dia mengingati aku dalam kumpulan ramai, maka aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih ramai dari kumpulan itu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana jalisu man dzakarani. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, aku duduk bersama siapa yang mengingati aku. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal walid wa min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qal dzikrullah. Mahukah kamu aku memberitahu kamu dengan sebaik-baik amalan dan yang paling bersih, iaitu mulia pada Tuhan punyanya, iaitu Allah, dan yang paling tinggi pada darjat kamu, dan yang paling baik bagi kamu dari membelanjakan emas dan perak, dan lebih utama daripada kamu menemui musuh kamu, lalu kamu memenggal leher mereka dan mereka pula menebas leher kamu. Para sahabat menjawab, mahu wahai Rasulullah. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam dan iman, dan atas nikmat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan atas nikmat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, dan membaca daripada surah Yasin yang merupakan qalbul Quran, hatinya Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah, kita berada pada bulan haram menuju kepada akhir tahun, yang mana insya-Allah minggu hadapan kita akan masuk pada tahun yang baru. Kita berada pada bulan haram dan akan masuk bulan haram yang lagi satu, iaitu bulan Muharram. Antara yang digalakkan ataupun antara amalan yang biasanya kita baca adalah untuk membaca daripada doa akhir tahun dan awal tahun. Tahun ni awal Muharram insya-Allah jatuh pada hari Sabtu malam. Nah, 1 Muharram hari Ahad. Jadi kita akan baca doa akhir tahun sebelum maghrib hari Sabtu minggu depan, dan awal tahun akan dibaca doa awal tahun selepas maghrib. Antara yang disebutkan oleh para masyayikh, sebelum kita baca doa akhir tahun dan awal tahun, digalakkan untuk membaca ayat kursi sebanyak 360 kali, disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan ayat kursi sebanyak 365 kali sebelum kita baca doa akhir tahun. Jadi kalau nak baca doa akhir tahun tu mungkin 5-10 minit sebelum maghrib. Jadi baik sebelum lepas asar tu kita dah mula baca, ataupun mungkin kita boleh baca lebih awal kalau kita takut tak sempat nak baca lepas asar, maka kita boleh baca daripada pagi 360 kali daripada ayat kursi. Antara asbab untuk dilindungi daripada segala keburukan syaitan dan juga perkara-perkara buruk sepanjang tahun. Dan ini merupakan amalan para masyayikh ataupun amalan yang diamalkan oleh gurunya kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, iaitu Habib Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah, Mufti Syafi'iyah di Makkah di waktu tersebut. Jadi kita baca 360 kali ayat kursi bersama Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga digalakkan untuk kita berpuasa. Digalakkan untuk kita berpuasa pada akhir tahun, iaitu pada hari Sabtu, dan juga pada awal tahun, iaitu pada hari Ahad. Jadi kalau kita boleh puasa hari Sabtu dengan hari Ahad,
ahsan. Disebutkan dalam riwayat bahawa barang siapa yang puasa pada hari Sabtu dan hari Ahad, maka ianya menjadi asbab diampunkan dosa 50 tahun. Diampunkan dosa selama 50 tahun. Dan fadilah berpuasa pada hari pada bulan Muharram. Fadilah puasa pada bulan Muharram adalah satu hari puasa di bulan Muharram sama seperti berpuasa satu bulan pada bulan-bulan yang lain. Maka kita cuba untuk meraih daripada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram, seperti mana di bulan berada di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga banyak faedahnya. Maka alhamdulillah kita berpindah daripada satu bulan yang mulia ke bulan mulia yang lain. Moga-moga menjadi asbab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna. Amin, Allahumma amin. Dan akhir tahun dan untuk masuk tahun baru, kita muhasabah diri kita, bagaimana kita boleh, alhamdulillah tahun ini mungkin apa banyak ketaatan dan perkara-perkara baik yang telah Allah permudahkan untuk kita lakukan. Moga-moga kekurangan, segala apa yang terkurang dalam amal kebaikan itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan taufik dan semangat dalam diri kita supaya tahun yang baru ni kita dapat memperbaiki diri kita, khususnya memperbaiki keadaan hati kita, yang mana ini merupakan tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita nak lebih memilih untuk berada bersama orang-orang salih berbanding yang lain-lain, kerana dengan duduknya bersama orang-orang salih ni asbab untuk mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak seorang ya, ini para tabi'in tidak menjadi orang yang mulia kecuali dengan duduk bersama para tabi'in, dan para tabi'in tak menjadi orang yang mulia kecuali duduknya dengan as-sahabah radhiyallahu anhum, dan sahabat Nabi menjadi orang-orang yang mulia kerana mereka duduk dengan sayyidul as-salihin, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebersihan hati, sifat-sifat yang mulia, darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah dengan duduknya kita bersama orang-orang salih. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk sentiasa bersama mereka, zahiran wa batinan, hisan wa ma'nan. Amin, Allahumma amin. Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengingatkan kita bahawa zikir adalah rukun jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan kunci hakikat. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad, az-zikr kasultan fil qurabi, sesungguhnya zikir itu seperti raja dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata, tidak boleh tidak, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kena banyak ingat Allah, hatinya kena banyak hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa zikir tiada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berzikir tiada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berzikir tiada tangga-tangga kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak tiada untuk mendapatkan tangga-tangga kewalian tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir itu adalah untuk beginners, untuk yang permulaan. Zikir juga untuk yang intermediate, yang pertengahan. Dan berzikir juga adalah untuk muntaha, orang-orang yang telah sampai kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak boleh tidak kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dia juga adalah senjata para murid dan tangga kewalian, sebagaimana yang dikatakan oleh setengah para arif billah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fadkuruni adkurkum, ingatlah aku akan ingatkan kamu. Tiada kemuliaan yang lebih mulia apabila seseorang itu diingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kemuliaan yang lebih mulia apabila seseorang itu diingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan, wala dzikrullahi akbar, dan mengingati Allah Subhanahu wa taala ataupun diingati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang paling besar. Dan kita ingat Allah satu kemuliaan, tapi apabila Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita, maka Allah ingat kepada kita itu lebih mulia daripada kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan
melimpahkan segala anugerahnya kepada kita. Dan waliyadzubillah, apabila seseorang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa daripada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi lalai tak ingat Allah, satu hal, tak ingat benda lain. Bahagian musibah diingat orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, itu mengundang musibah. Tak ingat Allah, satu kerugian. Tapi ingat orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyebabkan kita lebih jauh, lebih lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, itu satu musibah. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nak menunjukkan rahmat Allah, kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa-apa keadaan. Kita berdiri, kita duduk, kita baring, dan di mana-mana tempat tidak dilarang untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dilarang untuk berzikir dengan lidah, tapi kita masih lagi diizinkan untuk berzikir dengan dalam hati. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dan seperti yang kita sebutkan, tidak ada amalan yang diperintahkan untuk diperbanyakkan selain zikir. Adapun ibadat-ibadat lain diperintahkan untuk disempurnakan, dilakukan ibadah dengan sempurna. Akan tetapi zikir diperintahkan untuk kita perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya orang yang bersalat manakah yang paling banyak pahala, maka Nabi mengatakan aktsaruhum lillahi dzikra, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Apabila ditanya orang yang berpuasa manakah yang paling banyak pahalanya, aktsaruhum lillahi dzikra, orang yang paling banyak berzikir sewaktu puasa. Orang manakah yang paling banyak pahala apabila memberikan sedekah, aktsaruhum lillahi dzikra, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah apabila mereka bersedekah. Orang yang berjihad yang mana yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga dijawab aktsaruhum lillahi dzikra. Nak menunjukkan bahawa orang yang paling banyak pahalanya apabila melakukan sesuatu amalan adalah apabila hatinya sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak ada niat lain dalam beribadah, tidak menghadirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah sewaktu beribadah. Dan dalam hadis ini mengingatkan kita, ana inda dhanni 'abdi bi, aku berada pada sangkaan hamba. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan wa ma dhannukum ataupun fa ma dhannukum bi rabbil alamin, apakah pendapat kalian terhadap Tuhan kamu. Bagaimana sangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling mulia untuk kita miliki adalah, ataupun sifat yang paling mulia untuk kita miliki adalah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan perkara yang paling buruk untuk dimiliki daripada sifat adalah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, dan berburuk sangka dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seseorang tu dia dah rasa di sembahyang, dia dah rasa di berzikir, dia dah rasa di solat, tapi dia tanya, tapi kenapa aku masih diuji dengan itu, diuji dengan itu? Kalau kita tengok guru kepada guru kita, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, yang disepakati akan kewaliannya, yang ini ketua dalam kewalian, yang ini beliau diuji dengan stroke. Di akhir hayat, tak cukup dia berzikir, tak cukup dia baca Quran, setiap minggu dia khatam Al-Quran dalam umur yang berusia macam tu, dengan kesibukan dakwah dan sebagainya, diuji. Jadi kalau kita nak berburuk sangka dengan Allah waliyadzubillah tabaraka ta'ala, kita baca kisah-kisah para salihin. Ini bahkan Sayyidus Salihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini direzekikan dengan 7 orang anak. Bahkan sebelum tu lagi dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Kemudian diberikan anak 7 orang yang mulia, berbaki satu yang meninggal dunia selepas kewafatannya Rasulullah hanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun Sayyidatina Fatimah meninggal dunia pada usia yang sangat muda. Maka Allah Subhanahu wa taala
yang ini dalam apa keadaan sekalipun, apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana apa yang datang kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita, sama ada di dunia, di barzakh dan di akhirat. Tinggal lagi kalau kita bersyukur dan bersabar, maka akan menjadi asbab penambahan daripada pahala dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kita dengan sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa sabar dan rida dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sentiasa mengharapkan daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa ana ma'ahu hina yadhkuru, dan aku bersamanya apabila dia ingat kepada aku. Fa in dzakarani fi nafsi, dan kalau dia ingat kepada aku, kata Allah, bersendirian, maka aku akan ingat kepada dia dalam diriku, dan kalau diingat dalam satu kumpulan, maka aku akan ingat kepadanya dalam kumpulan yang lebih mulia daripada perkumpulannya, iaitu di kalangan para malaikat. Dalam hadis kursi juga Allah menyebutkan ana jalis man dzakarani, aku duduk bersama orang-orang yang ingat kepada aku. Satu orang arif billah, satu orang habib yang waktunya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia signature dia tulis jalisullah, jalis ma'allah, orang yang duduk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan, inginkah aku khabarkan kepada kamu dengan sebaik-baik amalan dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan amalan-amalan tersebut, dan yang paling menjadi asbab meningkatkan darjat kamu pada tahap yang paling tinggi, dan lebih baik daripada kamu menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan musuh kamu yakni memenggal leher mereka dan leher kamu dipenggal oleh mereka. Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Nabi mengatakan, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang yang lidahnya itu sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, dan hatinya sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menantijahkan, yang akan membuahkan, yakni apa yang dilihatnya itu akan melihat keagungan dan keesaan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri dia melihat nikmat daripada Allah dan kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala aturkan dalam diri, melihat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di sekelilingnya, dalam menjadikan segala sesuatu di sekelilingnya, sehingga dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad menyebutkan buah zikir dan natijahnya. Bagi zikir itu pula ada buah-buahnya dan natijah-natijahnya yang bakal diterima oleh orang yang membiasakan diri untuk berzikir dengan sepenuh adab tertib dan hadir hati. Paling kurang sekali dia akan merasakan dalam dirinya kemanisan dan kelezatan dalam berzikir itu, sehingga dia akan memandang kecil di hadapan matanya segala yang pernah dikenalinya dari kelezatan dunia. Dan kemuncaknya dia akan merasa fana dengan siapa yang diingatinya dalam zikir itu, sampai dia melupakan dirinya yang berzikir itu dan segala yang ada selainnya. Maka siapa yang duduk dalam keadaan bersuci, berkhalwah dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, dalam keadaan tenteram segala anggota tubuhnya, menundukkan kepalanya, kemudian dia mengucapkan zikrullah dengan hati yang hadir, nescaya nanti dia akan melihat di dalam hatinya ada sesuatu kesan yang nyata bagi zikir itu. Dan kalau keadaan semacam ini terus berkekalan pada dirinya, nescaya akan menjelma cahaya pendekatan, yakni nur taqarrub kepadanya, lalu akan tersingkap baginya semua rahsia-rahsia keghaiban. Imam Haddad mengatakan bahawa zikir ni ada hasil dia ataupun natijah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
antara yang menjadi kesan ataupun yang memberikan kesan yang besar dalam berzikir adalah dengan menjaga adab. Paling kurang dia merasakan, paling kurang sekali dia akan merasakan dalam dirinya kemanisan dan kelazatan dalam berzikir itu, sehingga dia akan memandang kecil di hadapan matanya segala yang pernah dikenalinya dari kelazatan dunia. La ilaha illallah. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita sebutkan sebelum ni, yakni terutamanya apabila kita berzikir bersama orang-orang salih ataupun berada dalam majlis-majlis orang salih dalam berzikir, diberikan kelazatan yang luar biasa sehingga sewaktu kita berada dalam majlis mereka, kita lupa tentang mungkin kita belum makan pagi, kadang-kadang dia bau makanan yang disediakan itu sedap, tapi disebabkan keberkatan duduk bersama orang-orang saleh sewaktu berzikir, halas kita lupa keadaan kita. Kita hadir dalam majlis zikir bersama mereka, kita lupa problem kita, kita mungkin lupa kita punya sakit, kita lupa masalah-masalah kita, kita lupa segala perkara, sehingga kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sewaktu menghadiri majlis zikir, sampai ke satu tahap kadang-kadang walaupun pada permulaan kita rasa berat untuk nak duduk 1 jam, 2 jam, tapi setelah dibiasakan, halas, hatta 2 jam, 3 jam, 4 jam pun kita tak rasa penat, kerana direzekikan dengan kelazatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana asbab untuk mendapatkan kelazatan tersebut adalah dengan menghadiri majlis orang-orang salih, orang-orang yang sudah merasakan kelazatan tersebut. Dan kelazatan yang luar biasa sehingga nikmat lain dianggap kecil. Diberikan nikmat selain daripada perkara tersebut, daripada perkara-perkara dunia, mungkin nikmat makan, mungkin nikmat rezeki, mungkin nikmat apa-apa nikmat yang daripada yang berupa dunia. Kalau nak dibandingkan dengan nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat mendapat ketenangan sewaktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada perkara yang dapat menanding perkara tersebut. Bahkan zikir ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli syurga. Ahli syurga ni setiap nafas mereka adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merasakan nikmat zikir di dunia seakan-akan mendapat nikmat yang awal daripada nikmat ahli syurga. La ilaha illallah. Maka antara adab berzikir adalah jangan kita hadir dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir kecuali dalam keadaan berwuduk. Jangan kita hadir dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu kecuali dalam keadaan berwuduk. Kita mungkin nak jadi macam Syekh Abu Bakar bin Salim dan sebagainya, salat subuh dengan wuduk isyak selama 40 tahun berturut-turut, mungkin sahal dan susah. Minimum at least yang kita boleh buat apabila kita hadir majlis zikir, hadir majlis ilmu, kita cuba berada dalam keadaan taharah, dalam keadaan yang suci. Kemudian kita slowly naik, mungkin daripada kita keluar rumah, lepas kita nak pergi kerja, kita ambil wudu. Jadi sepanjang kita berada di tempat kerja, kita berada dalam keadaan wudu. Ataupun mungkin lepas solat zuhur dan sebagainya, kita ambil wudu, kita cuba kekalkan sampai asar. Wahakala. Walaupun tak salah lepas tu, kalau kita nak memperbaharui kita wudu, walaupun dalam masjid dalam keadaan wudu, disunahkan untuk kita perbaharui wudu pada setiap salat. Itu juga dengan maghrib dan isyak, kita lagi sikit-sikit, sehingga kebanyakan waktu kita ni berada dalam keadaan wudu, khususnya dalam beribadah. Antara adab berzikir, berada dalam keadaan taharah dan mungkin bersendirian. Bersendirian ni maksudnya tak ada gangguan. Bersendirian ni boleh diertikan memang kita duduk sendiri ataupun tiada gangguan. Kadang-kadang kita duduk sendiri tapi kita tak off kita punya wifi ataupun kita tak silentkan dia. Jadi sekali sekejap kita berzikir ataupun kita baca Quran, dengar bunyi dia kita angkat, dengar bunyi dia kita angkat. Dah terlampau terbiasa. Kita tak biasa untuk nak letakkan hal-hal lain tu ke tepi sewaktu kita beribadah. Bila orang call, kena angkat. Bila orang hantar mesej, kena angkat. Bila you mobile message, kena tengok. Padahal dah 10 kali pun hari-hari benda yang sama juga, obat dia pun masih tengok. Masih faedah kan? Tak ada faedah langsung, salah sekali. Biar dia mute ataupun tak ada perkara yang lebih penting untuk dunia kita, apatah lagi akhirat kita, daripada kita hadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala pada sewaktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Benda-benda lain boleh tunggu. Benda-benda lain tu kita boleh ini bukan secondary, dia ni tidak sepenting sewaktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersendirian dekat sini maksudnya apa? Kita elakkan ada gangguan lain sewaktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun akan waktu kita beribadah itu waktu paling banyak idea datang. Kadang-kadang macam ada checklist. Bila kita angkat je, bila kita berzikir ataupun kita mula baca Quran ataupun bila kita angkat takbir untuk salat, khalas, semua checklist kita harian semua datang. Pagi nak buat apa, sebelum ni kita dah lupa nak servis kereta, nak kena siapkan itu, nak kena siapkan ini kan. Bahkan kereta tu sendiri kita tahu nak kena check tayar, nak kena check. Semua ingat time sembahyang. Sebelum tu tak ingat, tak fikir pun. Sebab dia bila tengah solat, time tu semua detail dia bagi. Jadi kalau kita nak ada PA tu, banyakkan ibadah. Sebab dia nak PA akan datang untuk nak ingatkan kita benda-benda tersebut. Akan tetapi kena latih bagaimana hatta dengan adanya benda tu kita tolak dia ke tepi dan fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan asbab kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala benda-benda tersebut insya-Allah akan disettlekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat dengan keadaan tenteram segala anggota tubuh. Naam, antara asbab untuk mendapat pembukaan juga dalam ibadah, dalam ilmu adalah apabila kita berzikir, apabila kita membaca kitab-kitab ilmu, apatah lagi Al-Quran dan sebagainya, kita baca menghadap kiblat, baca menghadap kiblat dan berzikir menghadap kiblat. Tenteram segala anggota tubuhnya, maksudnya kita belajar untuk yang tak banyak bergerak, belajar untuk tidak banyak bergerak. Anak kecil bila dia kecil, dia gerak sana bergerak sini. Tapi bila dah makin meningkat umur, dan khususnya apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba untuk berada dalam keadaan yang tenang dan tenteram. Ta'allamul ilm wa ta'allam bil ilm as-sakinah wal waqar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah ilmu dan belajarlah untuk belajar ilmu as-sakinah wal waqar, ketenangan. Jadi tenang, hati kita tidak ada gangguan dan tubuh badan kita tidak banyak bergerak. La ilaha illallah. Kemudian dia mengucapkan zikrullah dengan hati yang hadir. Saya nanti dia akan melihat di dalam hatinya ada suatu kesan yang nyata bagi zikir itu. Dan kalau keadaan semacam ini terus berkekalan pada dirinya, saya akan menjelma cahaya pendekatan, ya ini at-taqarrub kepada dia, lalu akan tersingkap baginya semua rahsia-rahsia kegaiban. Mungkin zaman-zaman sekarang kita nak duduk dekat rumah satu tempat tak ada gangguan, susah. Terutamanya kita yang dah berkeluarga ni kan, bila balik rumah 1001 macam benda yang kena nak buat. Kalau yang suami nanti dengan isteri, dengan anak-anak, yang isteri, suami dan hal anak-anak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang waktu kita dapat bersendirian, bila kita tengah kerja ataupun kita dalam kereta ataupun naik motor, maka gunakan peluang bila kita tak ada gangguan itu untuk berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula bila time tak ada gangguan kita nak me time, dan itulah kita nak tengok benda-benda yang kita tak sempat tengok dan sebagainya. Gunakan kita punya waktu bersendirian itu untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita istiqamah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga adab-adab zikir, ini akan menjadi asbab untuk zikir itu memberi kesan kepada hati kita dan seterusnya memberi kesan kepada seluruh anggota tubuh badan kita, insya-Allah. Allah Ta'ala alam, insya-Allah kita akan sambung seterusnya. Sebaik-baik zikir itu adalah maratibul zikr, ini tingkatan zikir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat di kalangan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lidahnya sentiasa basah dengan ngaji Allah dan hatinya sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan saki-baki daripada umur kita ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadi asbab untuk kita sempurnakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki keadaan diri kita dari dibersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela, dihiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji, dibersihkan tubuh badan kita daripada kotoran dosa dan maksiat, dihiasi tubuh badan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila kita bertemu dengan Allah, bertemu dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا فعلا كرما واترك كل حلالا دائما وأكل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.